Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Hajah Nursia binti Haji Hassan. Pada hari ini, Cikgu akan mengajar soalan dalam tajuk baru lagi iaitu sembahyang sunat hari raya. Sebelum Cikgu menerangkan lebih lanjut, Cikgu mahu menekankan objektif kita ni pada hari ini iaitu di akhir pengajaran, murid-murid dapat membezakan bilangan takbir di antara rakaat pertama dengan rakaat kedua di dalam sembahyang hari raya. Jadi kamu tahu berapa kali takbir untuk rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Sembahyang hari raya, yang kita ni tahu ada dua jenis hari raya. Jadi sembahyang hari raya di sini adalah sembahyang yang dilakukan pada hari raya puasa yang pertama, dan yang kedua sembahyang yang dilakukan pada hari raya haji. Ada berapakah bilangan rakaat untuk sembahyang hari raya? Ianya ada 2 rakaat. Dan waktu untuk sembahyang hari raya, naik matahari hingga gelincirnya pada hari raya puasa, iaitu pada bulan Syawal, dan haji. Sunat dilambatkan hingga matahari naik kadar segalah. Segalah maksudnya lebih kurang dengan 3 meter. Seperti sembahyang-sembahyang yang lain, sembahyang hari raya juga ada niatnya yang tertentu. Okey, niat sembahyang hari raya Aidilfitri, usalli sunnata Aidilfitri rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat Aidilfitri, 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Manakala niat sembahyang hari raya Aidil Adha, usalli sunnata Aidil Adha rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Artinya sahaja aku sembahyang sunat Aidil Adha, 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Ini kalau menjadi imam. Jadi kalau sekiranya menjadi makmum, kita ni tukar imaman menjadi makmuman. Di sini Cikgu akan bagi tahu cara-cara melakukan sembahyang hari raya di dalam rakaat yang pertama. Mula-mula sekali, berdiri tegak dan berniat. Selepas itu, membaca takbiratul ihram beserta niat dalam hati. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Manakala yang keempat, sunat 7 kali takbir. Dan di antara 2 takbir, sunat membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian membaca surah Fatihah dan surah Al-A'la. Lepas itu macam biasa, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud dan sujud yang kedua. Ingatkan, kalau rakaat pertama, sunat 7 kali takbir. Kalau pada rakaat yang kedua, sunat 5 kali takbir dan di antara 2 takbir dibaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Serta membaca surah Fatihah dan kemudian surah Al-Ghashiyah. Dan seperti biasa, rukuk, i'tidal, sujud pertama, duduk antara 2 sujud. Sujud kedua, duduk tahiyat akhir dan memberi salam. Ingatkan, yang kedua, 5 kali takbir. Aktiviti kita ni hari ini, Cikgu bertanya berapa kali takbir pada rakaat yang pertama dan yang kedua. Kalau murid-murid dapat menjawab berapa kali takbir, maksudnya kita ni sudah mencapai objektif pembelajaran kita ni hari ini. Itu saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.